Bila harga emas dah mahal ni, ramai yang tanya saya, sesuai tak kalau saya jual emas sekarang? Sebenarnya sebelum kita jual emas kita, pastikan tuan-puan tahu dulu untuk apa kita jual emas kita tu. Kalau sekadar untuk dapatkan keuntungan, ianya tak berbaloi tuan-puan, sebab tuan-puan hanya tukarkan daripada aset yang bernilai iaitu emas kepada duit kertas yang tak bernilai tanpa tujuan yang sebenar. Jadi ada 3 waktu terbaik saja untuk kita jual emas. Yang pertama, bila tuan-puan dah capai matlamat. Contoh, tuan-puan dah capai matlamat simpanan tuan-puan untuk pergi haji, pergi umrah, ataupun simpanan dana pendidikan untuk anak-anak kita, ataupun tuan-puan simpan untuk beli kereta, rumah, tanah, boleh jual emas tuan-puan. Yang kedua, bila simpanan tuan-puan dalam bentuk duit semuanya dah habis. Contohnya tuan-puan ada simpanan dalam ASB, tabung haji, dalam akaun bank, semua dah habis, tuan-puan hanya tinggal emas saja, boleh jual emas tuan-puan pada waktu kecemasan atau waktu tuan-puan memerlukan. Yang ketiga, waktu tuan-puan nak tukarkan kepada aset yang lebih baik. Contoh, tuan-puan jual emas, nak beli rumah sewa dan tuan-puan boleh dapatkan hasil daripada sewaan tu. Ataupun tuan-puan nak tukarkan kepada tanah, tuan-puan jual emas, beli tanah dan tuan-puan makan hasil daripada pengurusan tanah tuan-puan tu. Jadi itu adalah 3 waktu terbaik untuk kita jual emas. Bukan sesuka hati saja kita boleh jual emas ni. Kalau tuan-puan simpan lagi lama, lagi banyak tuan-puan untung. Harga emas memang ada naik turun dalam jangka masa pendek, tapi dalam jangka masa panjang emas ni akan sentiasa naik lagi. Jadi kalau tak ada tujuan yang betul, simpan je emas kita tu. Dapat sesuatu, teruskan follow saya.